Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari Jumaat, 26 September 2025, di Dewan Iltizam Sekolah Kebangsaan Sungai Dua telah menjadi saksi sebuah majlis penuh bermakna, iaitu Majlis Perpisahan Puan Azian binti Muhammad. Jom bersama-sama saya, Uswah Sanah binti Wan Fahmi, wartawan TV PSS Sarugedi untuk menyaksikan majlis perpisahan ini. Majlis dimulakan dengan ucapan aduan daripada pengurusi majlis. Ikuti bacaan doa supaya buka jiran. Tuan Guru Besar seterusnya menyampaikan ucapan penghargaan kepada Puan Azian atas segala jasa dan pengorbanan beliau sepanjang berkhidmat di sekolah ini. Rakan-rakan guru, anak-anak yang dikasihi sekalian. Okey. Cikgu pun tak percaya. Bagi memeriahkan lagi suasana, murid-murid dari Kelab Azaliyah mempersembahkan tarian tradisional. Selain tarian, murid dari kelas 5SM dan 6USM telah mempersembahkan nyanyian choir yang bertajuk Sampai Jumpa, If I Let You Go dan Memori Tercipta. Sebagai tanda ingatan, Puan Azian menerima cenderahati kenangan daripada pihak sekolah dan wakil murid. Senyuman beliau terpancar mesra walaupun terselit rasa sebab di hati. Demikianlah liputan kami di Majlis Perpisahan Puan Azian binti Muhammad. Warga SK Sungai Dua mengucapkan selamat maju jaya. Semoga terus cemerlang di tempat baru. Jasamu akan sentiasa dikenang. Saya, Uswah Sanah binti Wan Fahmi, mewakili kru TV PSS Sarugedi memohon untuk mengundur diri. TV PSS Sarugedi, interaktif, informatif, terbaik.